Dia seorang customer service. Asalnya dia dah habis kerja, dia nak balik rehat. Tiba-tiba satu panggilan masuk. Dia tidak abaikan panggilan itu. Dia duduk dan sambung balik kerja. Dalam panggilan itu, seorang pakcik tua berumur 63 tahun. Dia tanya macam mana nak bawa bayaran bil elektrik secara dalam talian. Sedang berajar, dia perasan pakcik itu suka bersembang, cerita pasal rumah, kehidupan dia. Dalam tak sedar, lebih sejam dah berlalu. Sebelum tamatkan panggilan, dia cakap, Kalau pakcik lupa, bila-bila boleh call saya ya? cik itu diam sejenak. Dia tersentak. Lepas tu dia menjawab, sebenarnya pakcik dah tahu semua. Cuma pakcik nak ada orang untuk pakcik bercakap. Kenapa awak sabar sangat? Sebab Umi dengan ayah pun makin tua. Layan orang tua ni macam layan mak ayah sendiri. Nah, ini untuk ayah supaya dia boleh kontak kita bila-bila. Samsung Galaxy Tab A11 beli kat Temu cuma RM9.90 je. Masukkan promo kod KOR4586. Dapatkan sekarang. Saya Pawi.